orang muqarrabin itu yang dia bertaubat itu bukan lagi daripada dosa. Yang dia bertaubat itu adalah daripada kelalaian yang haru-haru ni. Patutlah kita mudah faham, taubat itu adalah kita nak kembali kepada Allah Taala semua. Nak klik semua kepada Allah. Nak klik kepada Allah sebab kita jatuh. Jatuh tu macam-macam jenis. Ada orang jatuh dalam maksiat, jatuh dalam dosa, jatuh dalam kelalaian. Ada orang yang dia semaya, dia mari semaya, dia mari awal, dia semaya sunat, dia istighfar pada Allah, doa. Banyak amalan dia buat. Orang pun puji dia. Dia kata demo, belah mari awal masjid. Mari hamba tengok demo mari belum subuh lagi. Pada mau ni gak nak klik ni gak dengar orang mengajar dulu. Pas maya sunat dulu. Orang lain balik makan dia mau duk maya sunat dulu. Pas baca Quran pula. Oh loh, hamba tak nak tiru demo. Dia pun sengih. Oh, dia balik rumah tu gak jerit dia. Minta maaf lah ya Allah kata. Sebab apa? Sebab duk ngaku kat dia. Tapi nisbah orang ramai mujur bagus dia boleh maya lagu tu kan. Tapi nisbah muqarrabin salah kalau dia menganggap itu daripada dia. Itu daripada Allah. Syukurlah kepada Allah. Bukan manusia puji dia suka gitu mu lah. Sedekah Tuhan pandang hati dia, Tuhan kenal dia setara mana, ibadah dia khusyuk ke tak. Tapi hatinya duk tengok kat orang, suka dengan orang. Jadi dia sudah rasa bersalah. Itu muqarrabin, rasa bersalah. Hebat dah dia semaya sunat banyak dah nak berbanding dengan kita. Tapi yang dia bertaubat kepada Allah bukan lagi tak semaya sunat, tapi bertaubat kepada Allah sebab dia memandang berasa diri dia